Tapi yang sedihnya sekarang orang Melayu ni dalam keadaan bahasa Melayu pun tak pandai, bahasa Inggeris pun tak pandai. Itu yang menyedihkan saya. Kalau saya rasa mesti menguasai satu bahasa. Tapi kalau dia menguasai bahasa Inggeris sahaja, saya sedihlah. Kuasailah bahasa ibunda dulu. Tapi tak ada. Kita rasa kepada bahasa ibunda tu dah belum ada lagi. Dah hilang. Saya sekarang risau sebab orang Melayu, pada hemat saya lah, hanya menggunakan bahasa untuk perhubungan. Belum lagi menggunakan bahasa untuk nilai estetik yang tinggi. Bergurau senda dalam bahasa yang indah, ya. Menyampaikan mesej dalam cara yang cita rasanya luar daripada biasa. Saya rasa orang Melayu dah tak pandai. Kena belajar balik. Kena pandai. Orang kata buat berpantun dan sebagainya itu macam menidurkan orang Melayu. Tidak. Ya, unsur keindahan tu ada. Bukan untuk bercinta semata-mata bahasa tu, ya. Untuk menyampaikan buah fikiran yang indah-indah.